Lawa juga kucing aku. Seriuslah tu kucing. Yelah, takkan anak kucing yang nak bunuh orang sampai mampu. Tak mungkin lah kan. Yelah tu. Betul lah. Nanti korang kau bayar hutang aku. Okey, semua mari duduk sini. Okey, korang kena bayar hutang aku. Kalau tidak, aku tarik spender kau. Dex, kau bayar hutang aku. Kalau tidak, aku tarik spender kau. Okey, sekarang waktu rehat aku. Korang kena bayar Nanti aku tarik spender kau. Kau rembat spender kau. Aku sumpah spender kau dah mulut kau. Dan tengok, nanti korang datang, korang tak bayar. Nanti korang kau tidurlah ke tepi longkang dengan buaya-buaya darat tu semua. Lepas tu aku curi wifi hotspot kau tu semua. Okey, anda faham? Aku rasa lag lah. Ya, betul tu. Aku pun rasa lag. Boleh jelaskan lagi? Ada, takkan aku nak jelaskan 1000 kali kau ni. Aku dah jelaskan tadi. Aku rasa diorang pun berak. Kau cakap macam tu aku nak berak. Aku tak ada duit. Sorry, gigi tak dalam. Kau nanti tak bayar. Kok sebab aku tak ada duit kan? Kau ada duit lebih tak sebab aku nak bayar hutang Ken? Korang minta duit kenapa? Tak tahulah sebab aku tak ada duit kot. Betul tu. Korang ni aku rembat spender kau satu-satu korang. Rembat lah, aku tak kisah apa, aku tak pakai spender. Sebab kita kan kartun. Diorang tak pakai spender doh. Diorang ni memang gatal. Kau dengar tak cakap aku tadi? Diorang gatal. Kau tu pun tak pakai spender kan, bodoh. Woi, main zip-zip pula. Aku mana ada mulut. Oh yelah, aku betul-betul. Okey semua, nanti sekarang kita pergi ke Lainira. Okey, korang kena pergi ke peti. Lepas tu kena lari-lari. Lepas kau pergi sana, nanti sekarang kau balik bawa coklat. Ya ke? Yelah, kenalah bawa coklat kalau kita nak makan bersama-sama. Dah, pergi sana. Woi, aku belum sedia lah.